Dah sekali 3 years. 3 years 3 years time sebelum Google. Oh, okay, faham. Yang lama tu. Cantik. So nampak screen dia lagi besar dari the previous one. And for this, they are floating screen. To be honest, sebenarnya lagi prefer yang besar macam ni sebenarnya. Sebab because now modern time lagi technology now is dominating the market. Okay. Jadi pula lagi senang nak reachable sebenarnya. But as for Volvo, they cannot increase the screen too much because the bigger the screen nanti ada cause some distraction. So right, straight. Sekarang kita berada dalam mode hybrid. Yes. Hybrid ni 50-50 lah. So let's say nak power, dia akan automatically switch to engine. Dia ada indikator dia kalau certain dah sampai max baru engine tu kick in. Dia akan boleh rasa lah once the engine kick in. Now still battery. Sebab dekat sini boleh adjust drive mode. Lagi senang lah. Steering feel boleh adjust soft ataupun firm tu lagi berat sikit lah. So high speed cornering tu lagi last more confident. Rasa sikit. So let's say kalau nak power, ni power lah, ni engine lah. Engine lah. 62 km per hour. Baru 1,007 something. Dah sampai 2,000. Tapi ni macam comfort sikit lah. Daripada yang previous. Tapi drive mode reachable kat sini dia lagi senang sekali. Dia bagi macam ini serban. Ambil serban. Sebab yang macam before this nak kena masuk setting. Ini ini jadi macam distraction lah. Kini once dah corner ni, make sure you keep left ni. Terus keep left. Ni ambil yang belah kanan. Ini. So ni ada adaptive cruise control. Yes, driving assistant with dia brake sendiri, auto braking, distancing dengan also stop and go function. One thing about Volvo, dia just sekali tekan dia activate. Macam certain models yang ada assistant driving, dia kena ada specific setting. Mostly Japanese cars, dia kena tekan activate baru set. Dia kena on dulu. On dulu baru set. So that one can be a bit confusing. Keep right. Resume tu kat sini kan? Resume yang atas. Steering boleh lepas kejap. Tengok depending on the system. Once dah tukar warna merah, mesti kena. Nanti dia trigger pegang steering kan? Yes. Dia keluar horse steering ni. Tapi kalau ikut regulation je PJ pun rasanya dia tak, dia memang kena pegang steering. Yeah. Station punya navigation lah. Yes, ni Google dah memang dah activate dah this what call this charging station punya indicator tu. So in a way, let's say if you're looking for charging station, memang dalam built-in Google Map dah ada. Yes. Station sikit.
depan, dia akan auto brake sendiri ke? Very depending situation lah. Speed tu kena be a certain speed. Memang most of the time dia akan auto braking lah. Tapi not 100% lah. 100%. Just assistant je. Dia tengok kereta. Yes. Macam nak sedap kereta ni, dia dapat jadi kereta escort polis. Yes. Dia punya sedap kereta ni. Apatah lagi bodyguard di belakang ni. Senang je. Cakap pasal bodyguard baru belakang ada. Bateri dah 37. Oh yes. Tapi kalau kosong, bateri kosong dia masih boleh jalan. Boleh. Ada setting boleh charge, so dia akan try to charge lah. Tapi tak efektif sangat lah. Dia best masa bila? Masa pergi Genting. Yes. Genting Turun bukit tu dia akan charge lah. Charge balik. Dia punya comfort tu, langgar ini pun rasanya tak rasa sangat. tak rasa sangat. Tak bergegar dashboard. Boleh juga. Boleh. Dia ni jarang lalu sini. Dia punya suspension dia comfort, dia just nice. Dia lembut tapi dia tak macam terlalu mengganggu sangat. Tapi kalau mungkin laju sampai 18 tu itu buang lah. So SUV tu. Yes, dan kereta ni pun berat cakap. Tapi EX90 besar, dia berat lagi. EX90 itu lagi berat. Dia ada setting dia kalau boleh force recharge kan, macam engine tu Dia dah basically ada auto, hold dengan charge. Hold means basically dia tak akan guna power battery. Dia simpan untuk hold setting. Lepas tu charge. Charge. Hold tu bagus kalau naik bukit Genting kan. Yes. Maksudnya dia bateri tu dia safe. Yes. Dia power je, power daripada engine. Ni tak sure sebab sekarang trend sekarang kan, orang dia nak bypass seatbelt tu, dia tak pakai. Dia pakai dulu tapi dia duduk. Okay. So macam sebenarnya kalau even naik kereta, brand kereta paling selamat sekali pun useless juga. Yeah, of course. Sebab benda ni kalau dah pakai, benda lain semua akan function. Yeah, yes.
macam ni biasa orang akan nampak kita kan, ada lampu semua. Lagi satu, kalau time-time awal pagi dan malam tu orang tak buka lampu. Some tak perasan. Pasal Because some modern cars ni dia dalam tu ada lampu. So some driver dia tak tahu whether lampu depan dah on ke tak. sebab tu diciptanya auto lampu. Macam yang Japanese cars macam Toyota Mazda, sebab Japan punya regulation memang auto tu memang dah auto dah fix lah. Tak boleh off auto tu. Okay. Even though dia ada off button tu, even you off, kalau once dah letak gear D kan, dia akan on balik. Dia orang balik macam tu sekali. Sebab dia punya regulation. Kita nampak tapi orang yang sekeliling belum tentu nampak kita. Itu satu isu juga tu. Highest AC is 11 kilowatt. Oh no, ni 3.7. Macam siapa? Yes, sebab it's plug-in hybrid. So plug-in hybrid battery tak besar sangat. So usually dia punya charging speed 3.7. Even pakai 3 phase kalau kat rumah. Maximum dia take in 3.7. Tapi sekejap lah, dalam less than 3 hours. EV car tu kan laju lah. EV car especially yang battery besar. EV nak kena 11 baru nak. 11. Sebab berdua dah senang lah. Wallbox saja provide hanya untuk EV saja kan? Yes. At the time being, untuk plug-in hybrid cuma dia bagi yang portable charger tu lah, yang 3-pin plug. Plug-in hybrid still boleh nak pasang dari 7 kilowatt. Yes. Wallbox is okay lah. Kereta baru deliver. Dia pun great juga lah. Biasa tengok cermin. Sebab ini